Bila niat tidak dijaga, hidup mudah hilang arah. Bila keyakinan tidak menentu, akal pula mula gelisah. Jangan leka pada janji-janji manusia, belum tentu pasti. Jangan biarkan diri tercicir, kelak kejatuhan datang mengalir. Jika tiada apa hendak dikata, usah mencari-cari dosa. Jika tiada apa hendak dibina, usah pula merosakkan yang sedia ada. Hati haruslah bersih, hati haruslah lurus, hati haruslah jujur, hati haruslah tulus. Barulah setiap yang berlaku terasa tenang dan lapang. Kepada Allah kita menuju, moga dijauhkan segala bencana.